Jangan ke mana-mana. Jom tengok video Cikgu Noriah pula. Di bumi Arau, budi baktimu mula disemai. Hadirmu tenang bagai sinar pagi yang damai, menyantun jiwa dengan ketulusan, mendaki puncak kecemerlangan dengan azam yang teguh, membimbing jiwa remaja dengan kasih yang suci dan luhur. Engkaulah mawar indah di taman budi, lembut bicaramu menyentuh hati, tegasmu mendidik, membina pribadi anak jati, menjadi pendengar setia, menjaga kebajikan tanpa henti. Waktu jua yang memisahkan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kepada semua pada pelajar SMK Syed Husin, saya ingin memesanlah kepada anak-anak semua supaya belajarlah bersungguh-sungguh dan hormatlah kepada guru yang mengajar kita, dan jika kita tidak faham, bertanyalah kepada guru, dan kerana dengan ilmu yang ada itu dapat menjadikan masa depan kita lebih cemerlang. Dan kepada semua guru, terima kasih atas komitmen yang diberikan sepanjang perkhidmatan saya di SMK Syed Husin, dan saya berharaplah teruskanlah kegemilangan mutu kerja cikgu masing-masing supaya kejayaan yang kita impikan akan menjadi kenyataan. Juga kepada AKP dan ataupun staf sokongan, terima kasih juga atas komitmen yang diberikan selama ini, dan kekalkanlah mutu perkhidmatan di kaunter sekolah kita supaya menjadi sebutan di mata masyarakat bahawa apa yang kita laksanakan ini benar-benar memberi impak yang positif kepada semua. Akhir kata, saya sentiasa mendoakan agar SMK Syed Husin akan terus melakar kejayaan demi masa depan anak-anak di SMK Syed Husin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Destinasi baharu kini telah sedia menanti, budi yang kau tabur mekar mewangi di laman ini. Walau langkahmu kini menghala kesyadawi, namamu tetap utuh terpahat kemas di sanubari.